Kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan: al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan menipu. Kamu update, upload, repost, retweet status benda tipu, benda bohong, benda mengumpat, aib orang, itu semua termasuk yang ni. Termasuk yang ni. Kalau ada orang main mengumpat depan kita, mengumpat orang lain depan kita dalam bulan Ramadan, Nabi kata, bagi tahu kat dia, ana saim, aku puasa. Itu bangun. Jangan hina dia. Tak payah kata, wahai ahli neraka, aku puasa. Sagi bergaduh lah, tumbuk pula. Tumbuk habis pahala puasa juga. Tak payah tambah-tambah. Sebut kat dia, ana saim, aku berpuasa Ramadan. Bangun, cukup. Buat kemas, buat alim. Yang tu baby. Dia nak kata buat kemas ke buat alim ke, itu urusan dia. Urusan kita, sampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW.